Jadi hidup kita tergantung pada jawapan tu. Dekat Malaysia ni kita ada beberapa jenis hantu seperti Pontianak, Toyol, Pocong. Tapi hari ni kita nak bercerita tentang hantu di Jepun. Dan salah satu dia iaitu Aka Manto. Aka Manto ni bermaksud jubah merah, yang di mana Aka bermaksud merah dan Manto pula bermaksud jubah. Dia digambarkan sebagai makhluk gaib yang menyerupai seorang lelaki yang berjubah merah dan bertopeng berwarna putih. Dan Aka Manto ni dia akan selalu berada di dalam tandah. Jadi orang-orang selalu duk ceritalah kalau kita masuk di dalam tandah terjumpa dengan Aka Manto ni, Aka Manto ni dia akan tanya dua soalan, iaitu merah ataupun biru. Jadi hidup kita tergantung pada jawapan tu. Kalau kita salah jawab, kemungkinan kita akan mati. Tapi dua-dua jawapan tu pun tetap akan mati. Sebab dikatakan kalau kita memilih warna merah, maksudnya dia akan bunuh kita sehinggalah badan kita ni dipenuhi dengan luka yang membuatkan baju kita, badan kita ni bertukar jadi warna merah. Tapi kalau kita pilih pula warna biru, dikatakan dia akan cekik kita sampai badan kita berubah berwarna biru. Jadi kalau hampa pilih merah pun tetap mati, pilih biru pun tetap mati. Jadi macam mana kita nak larikan diri kalau kita terjumpa dengan Aka Manto ni? Adalah beberapa teori dan juga mulut orang yang mengatakan kalau kita terjumpa dengan Aka Manto ni, kita cuma ada dua pilihan, iaitu jawab merah ataupun biru. Tapi dalam masa sama kita boleh juga pilih untuk larikan diri. Sebab benda ni pernah juga berlaku di mana pada tahun 2014 ada sekumpulan pelajar yang mana mereka pergi ke tandah, mereka terdengar suara Aka Manto yang bertanya merah ataupun biru. Jadi mereka tanpa berfikir panjang, mereka terus larikan diri dan akhirnya mereka selamat. Jadi kita tahu kalau dekat Malaysia ni Pontianak selalunya terlahirnya daripada seorang ibu mengandung yang mati. Tapi kalau Aka Manto ni pula macam mana? Ada dua teori yang mengatakan. Yang pertama dikatakan yang Aka Manto ni pada asalnya dia seorang lelaki yang sangat handsome, sangat kacak, sangat disukai oleh ramai perempuan, sehingga membuatkan hidup dia rasa macam diganggu oleh orang-orang di sekeliling dia yang selalu tengok dia. Jadi disebabkan tu dia tutuplah muka dia dengan menggunakan topeng berwarna putih. Tapi pada satu hari dikatakan yang dia ni dibunuh secara tiba-tiba oleh seseorang individu yang tidak dikenali disebabkan ada yang iri kepada dia. Jadi daripada situlah yang membuatkan dia menjadi hantu jubah merah. Dan satu lagi teori pula yang mengatakan Aka Manto ni seorang pelajar yang sangat baik, tapi dia ni selalu dibuli, diejek, diganggu oleh kawan-kawan rakan-rakan sekelas dia. Bahkan ada juga kata yang dia ni pernah diseksa di dalam tandah. Dan sehinggalah pada satu hari dia memilih untuk bunuh diri di dalam tandah tu. Jadi cerita-cerita pasal Aka Manto ni antara cerita yang terkenal jugalah di Jepun. Jadi menurut hampa satu hari nanti kalau hampa pergi dekat Jepun, hampa masuk di satu tandah, terjumpa dengan Aka Manto, apa pilihan hampa?